Sejarah geografi Hindunya. Tapi itulah. Mana nota? Kenapa banyak latihan ni? Tapi dah lama sangat. Okay, kita ni duka. I'm gonna meet a girl whom I know in this area. Wish, saya nampak someone lah. Siapa eh? Awak? Saya macam kenal awak. Saya macam kenal awak. Awak siapa? Alamak, kita buat vlog sama-sama. Tak apalah. Kita sekali lah. Kenapa kita macam meeting lah? Pandang. Kenapa kau punya? Kau buat look apa ni? Tengok sikit. Emo girl. Oi, why you so emo? Tolong jangan dekat. Tak. Saya bukan kau. Uish. 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 Apalah. Kita ni bukan kos account. PPP muda lah. Saya bukan PPP. Oh, so many. Oh, Blue Locks ya. So many buku. Okay, aku POV buku. Biasa. Oh, apa buku dah apa ni? Kamera. Itulah. Oh, dah add. Apa tu? Not best. Not the best. Not the best. Oh, ni comel. Ni macam cerita yang Olivia. Who's? Dragon. We should buy dragon. Dragon. Iya. Kita kat sini, patah macam Oh gila. aku cadang. Oh gila. Kamu gila ya? Dia gila guys. Dia gila. Saya tak gila. Saya waras. Kau ajar. Apa bila? Apa? Net tau selalu guna. Manusia sekarang. Saya tak. Nadira yang selalu guna. Aku tak. Okay, Nadira patut baca ni. Cip wah. Cip pun jadi wah. Ni lah muka-muka suka last minute. Pukul 1 baru sedar. Okay, jom. Oh. Aku nak terjatuh. Sebab kau ada aura yang kita bagus. Bakal. Nak beli sama-sama kongsi. We should share. Nak jimat duit kita share. Jimat duit? Tak apa. Siapa yang ajar kamu untuk jimat duit ni? Kau nak order kat situ? Tak dah. Nak open lah. Salah tak kita net weh. Weh. Nope. Fuck, aku dah buka ospek lah.
Weh, sumpah tak ada internet. Sebab phone ni mana ada SIM card tu. Patutlah tak ada internet. Tengok wifi kau. Patutlah tak ada internet. Tak ada. Lemah. Dah beli tak? Belilah weh. Nuri Yasmin? Oh, Nuri Yasmin. Ada tu. Tadi silap pembelian tiket akan dapat ejen Azimah punya Ali. Sebab akan beli combo satu combo akan dapat satu ya. Oh, okey. Terima kasih. Ambil lah weh. Sekejap lah weh. Tangan penuh. Tak apa. Kau pegang dulu ID tu. Kat pengenalan kau. Banyak juga. Tak rakam aku sekarang. Lepas tu boleh buat apa dengan ID tu? Sekarang ni aku rasa kau kena pegang ni. Yasmin! Weh, aku dapat ID weh. Sekejap, penuh weh tangan aku. Okay, kita dapat ID. Kita matching lah. Ya. Sabar. Kita nombor 3. 2 hours later. Okay, apa reaction? Oh, by the way, this one handsome banget. Weh, aku kata shock weh tiba-tiba topi dia terbuka. Aku dah agak lah. Aku tak pandang dengan kau. Dia punya dalam slow-mo dia tu. Aku pandang. Dia orang sebelah tu ni. Okay, aku tak salah pilih favorite character. Okay. Tak, sekarang ni kali ni aku tak rasa difokuskan ke Ali. Tak, dia bukan fokuskan Ali Ali. Bukan kan? Dia bukan fokuskan kat akademi. Dia dah tak fokuskan dekat Ali sebagai ejen yang bagus sekarang ni. Aku rasa difokuskan sekarang ni. Tak nak cakap. Kat Cero ke? Cero pula. Ke kat Rizwan? Ke kat Rizwan? Sejak bila dia tukar lagi tempat permainan ni? Apa rating? Tangkis. Berapa rating? Animation dia dah makin cantik. So, Itu aku setuju. 8 out of 10. Lagi dua sebab buat kau nangis ke apa? Tak nangis pun. Saja je main-main. Tadi minta tisu, tiba-tiba bagi aku tisu. Wah, boleh lah. Kerana aku tengah cari tempat yang cantik. Tak ada yang tempat cantik sekarang. Jalan-jalan, aku nak giret ni. Okay, saya bagi 8.5. Sebab 8.5. Oh. ya, satu animation cantik macam real dan dia punya grafik lawa. Dari segi camera angle pun cun. Dan editing pun semat weh. Habis tu lah. Lepas tu yang tak sangkanya, aku 9.5 lah. Sebab dia punya, kan biasa kan movie kan dia akan ada letak sikit je scene dia kan. Lepas habis tu. Ni je lebih. Dia dah tak apa lah. Bagus So, kan? macam wow, good idea lah. Buat animation sekarang memang gempak. Bye. Come. Okay, give a tour. Habis aku. Oh. Macam beg laptop. Ni lah. Beg ni. Macam binatang lah. Macam
Tak boleh lah. Ni kau boleh buat macam tema Hawaii. Hawaii. Hawaii ke koi? Hawaii ke koi? Koi. Memang aku putus musting ah. Mesti orang yang kerja sini macam benda budak ni pusing-pusing. Macam tak ada halu tu. Benda budak ni. Tak mau. Macam Nadira. Alisha mesti suka. Cantik weh. Mahal nak mampus. Tapi benda ni je weh. Ni pun dah. Dyson. Macam Suzy. Sampah ni mantap ni. Nak tak kandung ke? Nak. Kalau kau boleh logik lah. Okay. Sponsor. Tak nak sponsor. Okay. Tutup mata. La ilaha illallah. Pusing sekarang tak? Kau jangan, nanti kita kena beli. Kau tengok sebelum kau main, tengok harga dulu berapa. RM45.90. Apa nama ni? Yo mama. Mama kau fikir kau apa semua negara dunia ni ke? Jalan pusing-pusing Kaisar ni sebab nak OTD je. Kau rasa? Macam nak pijak lu silang. Nanti kita tempat lain pula. Budak ni. Awak tak saya Ni Saman? Sama lah saya. Kita bertumbuk. Tumbuk kan? Dulu aku selalu main benda ni. Ini adalah Lepas tu aku buat main tak tahu hilang. Ini adalah apa nama itu? Claw machine. Apa karakter ke Angry Bird? Tak kan? Kita belajar di pendidikan Islam. Apa ini? Ini apa? Ini semua Judi. Ini adalah semua judi. Jangan buat. Astagfirullah. Astagfirullah. Tapi dulu aku nak benda ni. Mari kita ambil gambar untuk assistik saja. Makanan ini semua judi. Aduh, noob lah. Kau gila lah weh. Awak gila. Awak gila ya. Wow. Gila dia. Dia tidak waras. Sebab lebih lah. Dyson tak ada. Sabar weh. Dysonnya mana? Apa kau? Apa kau cuba? Apa kau? Kau tak cukup lagi ke? Apa ni? Mana tu? 5 minutes later. Momen nak ambil gambar.
Behind the scene. Ya. Aduh. Kau rakam. Kamu gambar. Behind the scene. Okay, settle. Jom kita solat. Weh, sabar. Lighting ah. Berpeluh lah. Memang perlu pun. Sabar. Awak berhenti. Nama awak siapa? Awak turun lambat Asa? Ha? Awak turun Alamak, lambat, saya lari dulu. Ni bukan asal. Ni bukan asal pula. Ni bukan Asmuri. Turun. Sini. Oh. Awak exercise apa awak? Saya exercise. Ya, aku perlu lah sikit. Ingat aku suruh ni berpeluh. Aku berpeluh lah. Demi beberapa keping gambar. Cukup kepam lah dekat asrama tu. Kat sini takkan nak kepam tak? Nasib baik ada aircon. Aku buat cakap. We are connected. Sebab tu kita sedar. Okay, belok je. Dum tak. Kita regular sikit. FOMO lah. Kau kata aku FOMO, Nurin Yasmin. Nurin Yasmin yang FOMO sekarang ni. Kau yang FOMO sekarang. Kau mau nak join the trend velocity. FOMO. Sebelum ni kau tak join velocity. Yes, kau. Nabiha yang ajar. No. Saya baik. Ambil gambar-gambar kucing je boleh. Weh, kau jangan FOMO sangat weh. Kau jangan FOMO sangat weh. FOMO je kau. Tak, sekarang ni kau nak gambar lagi kan? Kau masuk Ujeko, kau masuk Starbucks, nanti nak ambil gambar je. Nah, kita kena solat. Nurin Yasmin. Memang Kita lah. kena solat. Tak, sekarang ni aku lepas aku solat, aku dah tanggal dah make up aku. Kecuali mascara dengan make. Gambar kat atas, dia ambil gambar kat bawah. Kalau bilang, FOMO betul, FOMO. Kau lagi FOMO. Jangan contohi FOMO ini. Awak ni dah lah vloggers. Dah, kita nak solat. Jangan main. Oh, nak cari gaduh ke? Tombol kan. Sambal pula. Teman dia beli kitchen dia. Di sini boleh ambil gambar lah. Kitchen dia makan. Tak, kau nak kat apa kedai ni? Oh, damn. Tengok ni. Salah. Tapi kualiti bagus lah. Kuat. Ni berapa sebenarnya? Okay, retreat. Aku beli rasa aku beli. Besar jangan. Tapi macam I don't think. Balik. Oh, ni. Kau nak letakkan bag? Tengok, yang kecil ni pun dah sikit mahal lah. Behind the scene. Sampai Turun gua. Jom. Mana beg kau? Rusak sikit lah turun aku ni. Lumrah jadi perempuan. Saya nak ada charm, man. Mana-mana ada charm. Facebook dia weh. Pragmatic weh. Terlalu estetik untuk aku.
Siapa makan tu sekolah menengah sebab apa dekat dengan Maidin? Nak ambil air ya? Ya apa? Kita makan kebab. Ya. Makan seperti orang tak ada rumah. Makan seperti tak ada rumah. Nurin Yasmin ni memang degil tau. Kalau nak tahu, dia ni memang degil. Dia ni memang cari pasal. Dak. Kau punya apa? Awe, belikan sekali aku. Air apa? Mau tengok ais. Nurin Yasmin, dia suka belanja saya. Saya love. Macam orang gila. Saya pun blogger. Dia pun blogger. Musuh ketat saya ini. Sabar. Saya buat transition, dia ikut buat transition. Kami jodoh. Tengok comot tak? Kat sini pun dah berapa gambar dah. Nurin Yasmin, lanjut saja. Tengah nak pilih lagu. Lagu apa? Dah ada satu. Sila tengok. Siapa yang boleh? Tengah tunggu makanan saya. Makanan saya lagi gempak daripada Nurin Yasmin punya. Sebab saya punya sizzling. Dia punya kebab saja. What bro. Saya waras. Saya buat ini demi konten Nurin Yasmin. Saya faham perasaan vlogger tak ada konten itu sangat boring. Sangat boring ya. Jika saya letakkan sedikit konten. Okay. Jika saya letak sedikit itu konten, maka dia bertambah masa untuk dia edit. Padamkah? Buat apa? 4 minit. Kau cakap apa dengan 4 minit ni? Aku tak end lah dia tadi. Weh, cantik toning saya. Tak tahulah sengit ke tak. Saya ni dah lah sedikit cacat. Sana sini. Macam orang tak betul gitu. Eish. Tengok. Ambil air sini. Rekomen ini mate. Sangat cantik. Kod apa? Mari saya promote. Ini adalah itu apa? Ferrarosa. Kod apa itu? Nude Orchid. Ya, ini sangat cantik punya ya. Kamu promote ya. Kamu ini promote ya. Sangat cantik, sangat okey. No. Baby Fox cantik. Lipbees, Baby Fox. Ini juga sangat itu menarik. Itu aplikator sangat besar. Wah, hebat. RM2. Mari beli.
Macam orang tidak waras. Nurin Yasmi ini aja saya, bukan. Saya menunggu itu makanan saya tidak sampai lagi. Biar kita bagi Nurin Yasmi edit banyak-banyak. Nurin Yasmi nak tahu tak, saya ni dah tak waras kerana kamu. Kalau saya awak gila ya. Oi, so sweet. Bocah. Itu nampak itu bocah. Bocil ya. Siapa itu? Ambil. Aku bunyi dah siap ke? Tak panggil-panggil pun. Oh, lol. Belum tak kita panggil. Sana. Kalau serentak macam ni. Serentak macam mana? Wait. Hari ni saya on budget. Wait, nanti popcorn berapa tadi popcorn? 19 ringgit. Abah, nanti aku bayar RM8. So nanti aku bayar. Nak bayar kan? Nanti aku bayar tu. RM10 yang aku TND tu kan. Okay, man, kita keluarkan duit. 15. Kan, kita jual raya ni. 18. Dah sekali yang popcorn. Dah habis. Duit baru tak buat ni. Jangan masuk dalam beg ni. Sorry. Inilah jadinya ada duit keluarga. Roman. Sekejap. Kau pergi tengok. Dia tak panggil. Punyalah dekat, takkan dia tak panggil. Nak sikit. Bismillah. Tak, ni kan tarik dia. Thanks, cantik. Aku tak perasan. Laki kau membantu. Tadi nak order laki. Laki kau. Kejap. Oh my god. Kau tengok ni. Oh, aku punya. Sabar. Gosip. Siapa? Laki yang Alif Hakan. Apa dia? Tengok ni. Jangan nak Jangan nak ni. Ya, aku cakap dengan dia. Kenapa? Bagus. Alif Hakan marah sekarang? Pergi, bantai tak? Sekejap. Alif Hakan. Soget. Tengok soget. Tengok. Tak soget dia. Di mana? Wow. Dia ulang ni. Dia baca. Dia tengok. Bahaya ni. Ini.
baru nampak saya. Kalau tak ada saya, baru awak popular. Saya influencer. View ada Umar dengan ada kau. Mari kita tengok vlogger itu versus itu apa? Apa itu Umay? Orang biasa. Dia cakap bukan saya. Kalau siapa tadi? Sorry dia. Jadi ni. Ya. Susah lawa tapi saya pun juga. Bukan saja ada Faikan yang tengok ni. Nabiha, tengok ni Nabiha. Habis aku dah sama ni. Tak, kalau aku tak cakap, kau pun tak pasal nak. Ya, aku macam makan-makan. Ni aku dah buang. Aku tak baca. Kalau kau tak tegur, kau tak nampak. Azan. Kau agak lama ke apa? Dah biasa dia. Dia bunyi. Dah biasa. Mengapi. Alhamdulillah kenyang. Aku comel. Satu budak tu. Kau buat comel. Ada pakai, kau tak ada kan? Lah nak kena ni budak zaman sekarang ni. Budak zaman sekarang suka tak ikut dengar cakap pengarah. Jangan main telefon semasa mengecas di power bank. Ni manusia zaman sekarang ni. Memang nak kena ni. Memang nak bantai. Aku bantai. Outro dah balik tu.